الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, diminta sidang jemaah sekalian untuk diam dan berhenti daripada berkata-kata tatkala khatib sedang membaca khutbah, kerana menurut tujuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibuatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkata-kata tatkala khatib sedang membaca khutbah, walaupun ia mengakan sahabatnya dengan perkataan diam saja sekalipun, maka nescaya luputlah pahala fardu Jumaat. Oleh itu marilah kita semua diam, dengar dengan penuh taat. Mudah-mudahan kita semua boleh rahmat dan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka adalah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Khutbah pada hari ini bertajuk ujian terhadap nikmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian seringkali membuatkan manusia tersedar daripada kesilapan. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ujian kepada para hamba-Nya untuk menzahirkan siapakah di antara mereka yang mampu untuk melaluinya. Kita sering membayangkan ujian hidup dalam bentuk kesusahan, kehilangan dan penderitaan. Namun ramai juga yang lupa bahawa nikmat hidup juga adalah satu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28 sebagaimana yang telah dibacakan pada permulaan khutbah tadi yang bermaksud, dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jua pahala yang besar. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai seorang manusia terdapat beberapa perkara yang mesti kita fahami mengenai hakikat nikmat dalam kehidupan. Yang pertama, nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia seperti kekayaan, kesihatan, pangkat, ilmu dan keturunan, kesemuanya adalah amanah dari Allah yang wajib dipelihara. Nikmat dalam bentuk kurniaan ini adalah untuk menzahirkan sama ada ia menjadi sebab manusia dapat mendekatkan dirinya kepada Allah, atau ia sebenarnya adalah punca manusia semakin jauh dari Tuhannya. Lihatlah bagaimana pengakhiran hidup Qarun, seorang yang diberikan kekayaan yang melimpah ruah dalam hidupnya, namun kerana sombongnya dan keangkuhannya, lalu dia berkata bahawa harta kekayaan yang dimilikinya itu adalah kerana ilmu dan kepandaiannya. Kisah ini diceritakan oleh Allah SWT dengan jelas dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 76 hingga 82. Lalu akhirnya Allah SWT membinasakan dirinya dan harta kekayaannya dalam sekelip mata. Ini menunjukkan bahawa nikmat yang tidak disyukuri akan menjadi penyebab kepada kebinasaan. Yang kedua, sebagai orang yang beriman, kita seharusnya mengembalikan setiap nikmat dan kelebihan yang kita miliki itu kepada Allah, Tuhan yang telah memberikan segala-galanya. Biasakan lidah kita dengan sebutan Alhamdulillah dalam setiap keadaan, sama ada ketika mendapat kemudahan maupun ketika menghadapi kesusahan. Dengan cara ini, hati akan sentiasa terasa dekat dengan Allah dan menghargai segala pemberiannya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh teladan yang terbaik untuk kita ikuti. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan nikmat yang terlalu besar, iaitu menjadi seorang yang memiliki tahta kerajaan yang sangat kuat dan hebat. Baginda juga memiliki barisan tentera yang sangat hebat dari kalangan manusia dan jin, serta memiliki kemampuan untuk berbicara dengan bahasa haiwan.
Pada suatu hari, ketika baginda diperlihatkan dengan kehebatan pembantunya yang mampu memindahkan istana singgasana Ratu Balqis ke hadapannya, lantas Nabi Sulaiman AS memuji Allah Subhanahu Wa Taala setinggi-tingginya serta mengembalikannya kehebatan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah An-Naml ayat ke-40 yang bermaksud, setelah Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di sisinya, dia pun berkata, ini termasuk kurniaan Tuhanku untuk mengujiku sama ada aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan sesiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidak menjadi hal bagi Allah, kerana sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, yang ketiga, nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang perlu kita syukuri dan bukan untuk dibazirkan. Perbuatan membazir adalah satu perbuatan yang zalim dan melampaui batas. Ia adalah lambang sikap seorang hamba yang kufur terhadap nikmat Tuhannya. Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan orang yang melakukan pembaziran ini sebagai saudara kepada syaitan. Ini disebabkan tabiat syaitan yang dikenali dengan sifat angkuh dan bongkak, serta merasakan dirinya lebih hebat berbanding dengan makhluk lain. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang hal ini menerusi firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Maksudnya, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat kufur kepada Tuhannya. Pada hari ini, pembaziran boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Pembaziran air sebagai contoh adalah di antara nikmat besar yang sering dipandang ringan. Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang bernama Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika baginda melihat sahabatnya itu mengambil wuduk dengan air yang banyak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu ketika pernah datang ke suatu tempat lalu melihat Sa'd sedang berwuduk. Baginda SAW bersabda, apakah yang dibazirkan ini? Maka Sa'd menjawab, adakah wuduk juga terdapat pembaziran? Lalu baginda SAW menjawab, ya, walaupun ketika kamu berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Subhanallah, walaupun air di sungai itu melimpah ruah dan tidak pernah kering, namun Rasulullah SAW tetap melarang pembaziran. Ini menunjukkan bahawa agama Islam sangat menekankan tentang berjimat cermat dan melarang pembaziran. Sebagai contoh, di negeri Johor ini, menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, lebih 480 juta liter air telah dibazirkan pada setiap hari. Jumlah ini adalah sangat besar dan menghampiri penggunaan 1/3 daripada keseluruhan keperluan air harian di negeri ini. Umat Islam pada masa yang sama mestilah menjadi contoh teladan yang baik dari sudut penggunaan air yang berhemah. Elakkan pembaziran kerana natijahnya akan memberi kesan terhadap kehidupan yang akan datang. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi materi khutbah kita pada hari ini, marilah kita bermuhasabah dengan melihat sejauh mana nikmat yang kita perolehi pada hari ini telah digunakan dengan sebaiknya. Nikmat bukan sekadar hadiah yang jatuh secara tiba-tiba. Ia sebenarnya adalah ujian yang akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat nanti. Menggunakan setiap nikmat untuk memberi manfaat kepada orang lain adalah sesuatu yang dituntut dalam Islam, dan dengan cara itu hati akan sentiasa berasa tenang serta menghargai segala pemberian dan kurniaan dari Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-Nya yang bersyukur, sabar, dan menjadikan kita dari kalangan orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin.
firman Allah SWT dalam surah At-Takatsur ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Maksudnya, selain itu sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang telah kamu nikmati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatan taibin. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لما جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عينه بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang mengerti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama dia masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-syairah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi,
Jauhi dan selamatkanlah pula kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada perjuangan balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, puakah-puakah dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Amlakan Haris Salih Syariati, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zadia Sofia, kepada Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tunku Iskandar Raja Muda Johor, juga Paduka Putra-Putra dan Putri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغفر الكفرة ومبتدع السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين واسل خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والوزراء والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم ادخلنا وذرياتنا واصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Astagfirullahaladzim wa ta'ala. Lurus dan rapat-rapatkan saf, penuhkan safnya majlis kosong di hadapan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين، وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بلل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. أحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا ودعا علينا يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في
السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك المعبود الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك سرipadu kebaginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim wasaripadu ke baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarius Sofia Allahumma ya dzal judi war rahmah kami mohon kurnia dan keridhaan taufik dan hidayahmu kepada Tunku Mahkota Ismail pemangku Sultan Johor Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tunku Iskandar Raja Muda Johor juga paduka putra-putra dan putri kerabat-kerabat di Raja serta rakyat sekalian Allahumma ya dzal fadli wal imtinan pelihara dan lindungi para rakyat rakyat negeri dan negara ini semoga sentiasa berada dalam keadaan selamat dan sejahtera aman dan makmur hidup sentosa dan bahagia menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran kepadamu jualah ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم